Okey, sekarang marilah kita lihat gas kedua yang memudaratkan sistem respirasi manusia, iaitu karbon monoksida. Karbon monoksida ini boleh ditemui dalam asap rokok dan asap exhaust kenderaan bermotor. Gas ini juga merupakan gas tanpa warna dan tidak berbau. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin. Karbon monoksida bercampur dengan hemoglobin akan menghasilkan karboksihemoglobin. Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Akibatnya, kekurangan ini akan menyebabkan sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan. Gas yang ketiga yang berbahaya kepada sistem respirasi manusia adalah sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara lazimnya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Sulfur dioksida ialah gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan, menyebabkan batuk serta sukar bernafas. Dan keadaan ini dikenali sebagai bronkitis. Bahan berbahaya yang seterusnya yang dapat memberi kesan negatif kepada sistem respirasi manusia adalah jerebu, debu dan debunga. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejah yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Asap daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan menghasilkan jerebu dan debu. Jerebu, debu dan debunga ini dapat memberi kesan yang sangat tidak baik kepada sistem respirasi manusia. Tambahan pula bagi manusia yang mengalami tindak balas alergik terhadap debunga yang dibebaskan oleh enter ke udara boleh menyebabkan mereka terkena simptom seperti asma dan sebagainya. Debunga yang dibebaskan ke udara juga dibawa oleh angin dari suatu jarak yang jauh dan bergerak dari semua arah. Jerebu, debu dan debunga merengsa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratori seperti asma.